Hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami, Kru TV PSS An-Naba, melaporkan Kem Generasi Madani Al-Quran di Hati, program Khatam Al-Quran Darjah 6. Yang berlangsung di Surau Al-Mutakin, SMKA, Tengku Ampuan Haji Afzan Pahang. Mari sama-sama kita saksikan. Bersama saya Muhammad Irham. Jadi apakah pandangan anda terhadap program yang dijalankan pada hari ini? Bagi saya, program ini sangat bagus kepada sekolah rendah untuk khatam Al-Quran dengan lebih awal dan belajar tajuk dengan betul. Saya setuju dengan pandangan tersebut. Terima kasih kerana menjawab soalan. Bersama saya, Muhammad Rafiq Rizki sebagai fasilitator untuk kem pada hari ini. Apakah nasihat anda untuk adik-adik yang baru nak belajar Al-Quran dekat luar sana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pesanan saya untuk adik-adik yang baru nak belajar Al-Quran ialah teruskan berusaha, kerana bila kita berusaha kita akan dapat dua pahala, iaitu usaha dan bacaan kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas nasihat yang telah diberikan. Saya harap adik-adik dekat luar sana dapat mengambil nasihat yang telah diberikan tadi. Terima kasih. Bersama saya, Khadijah dan Ayu dari SK Jerantuk Jaya. Jadi soalan saya, apakah perasaan anda apabila dapat menyertai kem pada hari ini? Saya dah gembira kerana mendapat masuk khatam Al-Quran ni. Saya berharap saya dapat khatam sebelum habis sekolah rendah. Jadi saya pun harap agar harapan anda dapat dicapai. Terima kasih. Baiklah, bersama saya sekarang Faika Nur Kasrina sebagai fasilitator kem pada hari ini. Baiklah, saya nak tanya anda satu soalan. Apakah pendapat anda terhadap kem yang dijalankan pada hari ini? Pada pendapat saya, program pada kali ini sangat bermanfaat dan digalakkan untuk semua golongan. Terima kasih atas pendapat anda. Saya sangat bersetuju. Bersama saya, Arifah Zafira, fasilitator kem pada hari ini. Jadi soalan saya, apakah harapan anda terhadap peserta-peserta yang hadir pada hari ini? Okey, apa yang saya harap ialah semoga mereka lebih mendalami ilmu Al-Quran dan dapat khatam sebelum habis sekolah rendah. Itu je, insya-Allah. Jadi saya pun berharap agar harapan-harapan anda dapat tercapai. Terima kasih. Sama. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca dengan lidah, tetapi untuk dihayati dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan. Jadikan Al-Quran sahabatmu di dunia agar ia menjadi pembela di akhirat. Dari sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana ianya akan hadir pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada pembacanya.
Semoga kem ini tidak menjadi penamat tetapi permulaan perjalanan kita bersama Al-Quran untuk terus membaca, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada kami. Teruskan kesetiaan anda bersama TV PSS Anabak. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel YouTube kami. Jumpa kami lagi di episod akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.